Drama Jika Itu Salahku mempunyai 13 episod. Adaptasi Nudil Bukan Salahku karya Liza Noor. Bermula tayangan pada 17 Oktober 2025. Setiap Jumaat dan Sabtu jam 9 malam. Di TG3 atau stream ditonton. Skrip oleh Liza Noor. Arahan Riza Baharudin. Terbitan Global Station Sendirian Berhad. Membariskan pelakon seperti Sofia Al-Barakbah sebagai Ashikin, Ash. Aldin Chong sebagai Ashraf Idantang. Saidah Kamarudin sebagai Pia. Syamsul Gaugau sebagai Daud. Fadilah Mansur sebagai Maktub. Serta ramai pelakon hebat. Drama ini mengisahkan Ashikin dan Ashraf Idantang yang dibesarkan tanpa bimbingan agama yang mencukupi. Ashikin sejak kecil menjaga adiknya Balkis yang menghidap sindrom dan manakala sering didera secara fizikal dan mental oleh neneknya. Ashraf Idantang hidup bebas tanpa panduan. Meskipun kedua-dua kurang ilmu, agama pertemuan keduanya membuka satu lembaran baru. Apakah yang terjadi seterusnya? Jangan lupa menonton drama Jika Itu Salahku.